Kita kena bukti dengan proses kesatuan. Kecek satu mudah. Allah. Nah. Tapi proses kesatuan kita tu, kita kena jong Allah untuk kita nak benar masa depan. Apabila berpihak boleh hasil rakyat mengketepike, hari itulah akan binasa. Apabila binasa rakyat, ia lahirlah pemberontak ke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Dia masih lagi jaga usia kita, jaga umur kita, boleh kita hidup untuk berkumpul. Dan lebih-lebih lagi, dan saya ingin mengajakkan saya sendiri dan juga sesama kawan, teman dan abang, sesama naksik sebangsa dan juga seagama, bersamalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesyukur-syukurnya kerana Allah masih duk jaga lagi jiwa-jiwa kita demi untuk nak jaga walaupun susah payah, letih, lesu, lelah sekalipun, kita masih lagi tetap untuk nak menjaga agama dan juga bangsa. Dan begitu juga alhamdulillah pada hari ini dah kita ada kesempatan untuk nak kecek ataupun nak bicara tentang naksik kita sendiri. Bukan naksik pada orang-orang nak kecek tahning, bukan naksik pada orang-orang hak duk pergi pikah, orang hidup jual. Tetapi yang kita nak kecek kiranya tak lain tak bukan adalah naksik kita walaupun duk di mana saja sebagai anak petani. Lebih kurang deh. Makanya saya tak lewat ke masa deh, kita tak taruh nama lu sikit. Lebih kurang mari mana nama gapo jumpa bawah nak panggil nama deh, tak deh. Lebih kurang deh, perkenalkan nama saya nama Bukhari bin almarhum Syahri. Rumah saya duduk di belah Aidong, iaitu belah Lek Hantu ni, Kampung Aman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ali Wan Ahmad, asal Kemecoh, Nesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin bin almarhum Muhammad Ramzi dah. Saya panggil Coh dah. Saya tu kutul kapo, duk benak. Ya, lalu ni duk kerja kat jalan, duk duk apa titam program pasangan hak kerajaan tu mari dalam kitab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Abdurrahman bin almarhum Habib. Patu orang duk kenalnya Tok Nebe. Patu belakang-belakang ni orang duk panggil Tok Nebe Wintage. Orang duk panggil. Asal rumah duk di Nabo, kalau Nabo demo tak kenal, duk di Narik. Kalau Narik demo tak kenal, saya duk dekat Patah Gege. Situ rumah saya. Tepi dengan Patah. Jadi anak Patah lah saya ni. Okey, terima kasih. Yo, dah alhamdulillah dengan sepitas lalunya kita mai kena di atas untuk nak kecek kira dan kita berdasarkan atas kata hikmahnya, tak kena maka tak cinta, tak cinta maka tak kerja. Dan begitu adalah kita nak kena untuk nak cinta, cinta sesama bangsa, cinta sesama agama. Mudah-mudahan kita cinta kepada amanah-amanah yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makanya dan dengan tidak lewatkan masa sekaligus dengan dalam keadaan kita nak kecek, nak buat pada hari ini sudah cukup lekat lah kita atas. Tapi masih tak cukup selagi mana tak kiamat. Tapi kalau kita tengok ala keadaan sekarang ni, di antara lek Bukit, lek Patah, batu lek Kedah, bangnya tu cukup lekat. 3 bucu, 3 tape untuk nak kecek kira dalam naksik kita di Taning ni. Lebih kurang. Begitu juga dalam keadaan nasib mau kita sekarang ni, kalau kita tengok lola ni weraunya dok naik sumuk fatila apa saja tu sumuk fatila gapol lebih kurang, itu adalah naksik seagama kita, iaitu saudara kita di Palestin.
Tapi walau bagaimana sekalipun, dalam keadaan kita sokang, dalam keadaan kita gapo saja, kita jangan lupa sesama sekali nasib kita sendiri. Dah baca dah. Begitu juga dalam keadaan ini kita nak main kecek kira. Nak main kecek kira tertengah habai ada 2-3 tajuk. Tajuk apa bangunan rumah kita. Dan bagaimana membangun rumah kita. Adakah pembangunan yang nak pergi kehadak yang baik kepada nasib kita. Adakah kekayaan di hari ini masuk le kocek kita. Adakah di tempat kita tempat kaya ataupun tempat sesak. Itu akan kecek kira. Lepas tu seterusnya bukan hanya sekadar sining untuk nak kira. Tapi kita sebagai orang panggil atau orang petani ni kena bakat kira. Bukan hanya sekadar kira, kita kena bakat kerja. Makanya sebelum daripada saya nak nota lagi kepada pemateri kita relax baca dah. Panggil back kapung dah. Bukan tak kenal nama sungguh. Kenal tapi kita back kapung baca dah. Tadi kita nak nota kepada baca. Sebelum pada nak nota kepada baca, saya ada untuk nak kongsi sikit. Untuk nak kongsi sebagai panggil tu. Untuk nak panggil tu panggil tu nak konsep jiwa. Baik jiwa saya sendiri, baik jiwa sesama kita yang berada di sini dan juga berada di dalam live nanti. Begitu katanya dalam anak kongsi, saya duk buat katanya, dia tanya soalan baca, dia tanya kata, di antara kita orang petani dengan saudara kita orang Palestin, yang mana yang lebih nyanyi? Alakah ada di hari ni, lepas tu keadaan terus lagi yang mana lebih nyanyi? Dan di antara orang petani dengan orang Palestin, mana yang lebih nyanyi? Dia tanyanya. Lepas tu, siapa di hari ni pun saya jawab dia tapi tak boleh lagi jawab pe. Masih nak kecek kira, mungkin ada jawab pe dalam pertiga materi ni. Kita kira label dengan label yang mana lebih nyanyi, kita orang tani dengan orang Palestin. Lebih kurang. Makanya saya tak dapat masa, saya nak suruh pada pemateri yang pertama, iaitu becuh tertengah pembangunan. Baik pembangunan di sudut-sudut mana sekalipun dan secara umum. Dan di atas kerajaan bangunan kaitan rumah kita ni, adakah bangunan saat ni tu benar-benar untuk apa bang kata, untuk nak maju ataupun untuk nak baiki, untuk betul-betul nak wifaita saat ni tu akik tarah ke jalan baik sungguh ke pembangunan di gerak di hari ni nak merosak ke kita ke macam mana. Saya nak suruh pada Pecoh dipersilakan. Terima kasih pada Bukhari dah. Okey, saya terima kasih mula-mula, terima kasih terbelakang dengan satu pemimpin Banasta dengan orang muda sini hak ajak saya mari tukar fikir hari ni dah. Dengan soalan hak Bukhari tanya ni, saya mula-mula ni kita kena bawa faham sama dulu atau kita faham lagu mana kalimah berbangunan ni. Kalau bahasa siap panggil kampatana. Kita kalau kita dengar kalimah ni, kita buka buku tengok tu, kalau tengok betul-betul tu, dia benda molek benda untuk wakwi kemaju, wakwi masyarakat kita nekat pergi dapat tu. Tu. Tapi saya rasa kena tambah sikit kemajuan ni, dia bukan tengok saja benda projek dia sudah dah. Kita tengok atas lepas tu asal gapo kita boleh. Asal tambah kita hidup kita ni, khasne wakwi masyarakat kita, alai kita ni, wakwi kita kau gembira masyarakat itu kau akak naik ke kau akak turun. You tengok situ kau. Bukan nama krokan mari ni. Jelas dah krokan ni molek. Dia banyak krokan royak mari. Dia kena buat semua tu. พื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาเพื่อgapo tu. Dia gim kok molek belaka. Lepas tu kita nak tahu lagu mana. Jakah mula-mula ni kena tahu maklumat, kena tahu tu pengajian tempat lain lahir projek supaya kita ni nak berlaku dalam kita ni dia maju semua ke tak? Lepas tu hamna ni dari dunia ni masa mudah dengan masa dulu ni mudah banyak lah kita Google tanya AI pun hormon mari ni waktu kita mudah nak makan dah. Ni hak mula-mula kita nak buat faham tu hak kemajuan tu sungguh ke tak? Kita ni kau hidup kita kau nekat sungguh ke tak? Ni kita nak tengok dulu. Lepas tu baru kita tengok saya ni duk buat duk baca hormon, duk tengok kenyataan hak lahir kita ni. Dalam masa 10 tahun lepas mari ni kita khusus masa prayut ni kita rasa kita nak tengok projek-projek ni banyak.
Tapi belum kita tengok projek ni, kita tengok dulu berfikir hok yo lagu mana. Fikir hok orang tua nyobai mari. Kita duk dalam negeri Sia ni dah. Kita lari tak boleh atau harap kamu kapok krong hok Sia kita lari tak boleh. Sebab kuasa apa tu mari nyobai tu buakak mari ni, dia kena terima. Tu. Lepas tu kita nak tahu kalau kita duk tengok projek lahir apa keran di Penang, lahir nak batah di Halabala, tumbuh batah ya kok sukirin mari kok. Kok apa kok betong nak khayai พื้นที่ เขต อุทยาน kalau tengok ini letih. Kita mula-mula kita tengok dulu fikir hok KJL dalam masa ni dia fikir bagaimana mana atas hakam patana tu kebangunan tu. Baru kita tengok ni kalau kita si polem mudah-mudah ni dalam KJL yuk baru ni kita bila puluh tahun ni lah dia akan tak penak lagi sebab yang mari dengan uner-uner Taman baru tahun 10 ni Taman Pihoksu tu ya nak kaya atau alas kita air tanah air kita semua udara ni adalah hak KJL. Ya. Bukan hak manusia, bukan hak masyarakat tempat tak. Kesimpulan lain tu. Kapo ya tu semua bakat gi kalau bahasa Sia panggil ruamsu nah. Duk di kuasa dibakak. Bukan hak orang ramai-ramai dak. Fikir hak ya tu. Kita gi baca une-une ya baca ya bayar ya ubek upot tu. Tak pelak kena Chong Prayut juga lahir Perobonam. Perobonam ni ya tak kena makan kelang so. Kena makan kelang dak patet tu mari Pumipak dah. Tu mari Cangwak siapa Tambun. Ya. Kena makan kelang nanti bicarana atau air ni nak wi kat mana dulu. Dalam Perobon ni atau kena pergi usahakan dulu. Tak pelak kena keran manyok. Kena bubuh simen dalam air. Sebab nak kum air boleh. Kalau air jadi biasa ni ya kum tak boleh. Jadi makna kata becoh yo itu jadi panggil tu kepentingan kerajaan saat ni tu penting masya-Allah patana nu kepada manusia gitu. Ya kepentingan ni ya tak ya masuk di kuasa lu. Orang ada kuasa dia nak dia fikir nak pergi ke mana. Ya. Bawa hak air sudut hak air dia nak kum air untuk nak pergi ke usahakan. Ni fikir dia sebab dia fikir kata kemajuan masyarakat ni kena pergi ke usahakan. Usahakan dia bagaimana? Masa Bayut Wak Jaya dah di Pak Tawan Ok. Pak Tawan Ok Kok Rayong tu. Dia panggil EEC tu. EEC ni wak wi hidup dia tukar habis. Ada usahakan besar tu orang mari dah. Ada rongyak ngaman rongyak kad apa. Ada rong Faifah banyak-banyak tu. Wak wi hidup orang Rayong ni biasa dia duk muka. Ya. Kena boyo tuang usahakan betul. Sungguh ya ta usahakan ni ke gitambah kijau ikut orang. Tanya tok orang kijau mana? Orang kita tu kijau Rayong. Rongan banyak orang kata-kata sampai kijau Rayong. Tapi jangan lupa tok orang tempat tu hidup dia lagu mana. Sungguh dak buat kemajuan. Lepas tu ya boleh tu labo ke rugi. Usahakan mai-mai ya kena pindah tukar hidup. Pas nasib ni dengan belum nak ada usahakan, lepas ada usahakan tu beza teruk. Patanya tu negeri hok maju buat benda, ya usahakan juga. Tapi kita kena usahakan hok ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนแบบmana. Wak we tambah nekat duit dari kocek kita tambah sungguh. Hidup kita kau nekat lagi tu. Jangan tengok situ. Bukan kata buat usaha kami molek. Lepas tu bukan juga usaha kami tak molek, ya bukan juga. Tu. Lepas tu tengok fikir kerja dengar sama nula ni, ya klik main duk di bakok dah. Bakok tu nak back ni, ku nak back ni. Usahakan ni, kena di back ni. Tu. Lepas tu bawa kita usahakan pak dekat suk ni mana? Dua pak. Hak ada projek tu mari. Dekat suk ni ditiba. Ni nabo mohyo ni. Usahakan halal nama usahakan. Nah hal ya ni krokan ada nawak roifa tahan hin dah. Situ. Lepas tu lain lagi ni idea dia nawak dia di พื้นที่ usahakan halal lepas tu jual seluruh ni tapi projek tak jalan lagi lah. Tapi boleh tengok isi je tu. Tanya tu kalau idea dia hok dia buat di Pak Tawan Ok tu saya tahu bukan. Ya. Lepas tu soal lagi ni usahakan ni kom usahakan di ternak 2 tempat ni. Lepas tu tanya tak air tali air taning ni sakut benar tak nu? Ni sakut benar. Kita biasa dengan krokan cupatan apa begini tak? Benar aja tu. Untuk air gitu. Air cupatan mah kita ni dia lahir dalam masa 60 tahun dah. Dalam masa rumah baru lah. Hak dekat sud tu di ขื่อนkau tengok ขื่อนBanglang dah. ขื่อนPatani tu Patu Rabai Nam ni. Lepas tu dia buat corak air baru tu. Gi siapa kok kampung Sia di
di Maya, di Narik ikut tu lah. Kalau kita pergi Copatha lah. Kita jalan nak pergi tanding. Jalan air lah deh. Apa situ panggil? Di Copatha di Mela dah. Tali air tu baik ikut Maya dah. Lepas tu cara nak kukum nam tu. Tu. Lepas tu parabon air tu baik mari. Hak ni nak pergi kum nam tu pula. Lepas tu dia kena kum leh belakang. Tak pelik kata tahun ni nak. Tengah tahun ni ada nak buat seksa untuk nak cakap nam dalam lum nam Saiburi. So, di lum nam tani ada dah pen. Pen bakal 2510. Pen 50 tahun dulu dah. Lepas tu pen ni juga diaความชอบธรรมatau nak buat di batu rebai nam di Kong Pinang. Ni ke idea tu dia nak ควบคุมน้ำboleh. Lepas tu tengok Kong Pinang dia nak tali air gimana. Air su ni bagi jawab batu rebai nam di Kong Pinang dia lemuh tu. Dia lahir air dua cabai pula. Cabai belah kanan pergi tembus ke Budi, cabai belah kiri tembus di Natam. Ya, kau ya tu nak buat wilayah situ tu, buatkan kasih, buat benar mudah. Kita lagi tengok. Kita buat benar dah. Orang apa dah situ. Sebab apa? Goreng samkan su, ya pacai banyak dah. Pacai orang malah buat tak agak benar, tak ada, letih buat orang kerja kedai mudah. Tapi pacai reng so lagi buat wilayah situ pun nak. Rongan, Rohefa. Rohefa cuak muan situ. Di Budi dua stay lah. Di Natam stay. Lepas kata, buat air nak pergi tu. Rohefa ni kena pakai air banyak. Kena pakai air banyak? Ya kena basuh bara ya tu. Bara hidup bakar lenyeng tu. Dia kena guna air. Guna air kena lepas air. Pas jadi atau nak buat benih tu? Air saling tu nak buat benih tu? Orang tak tu? buat dah benih. Lepas diaความชอบทำแผนแม่บท 2510 tu. Ya. Kata nak buat untuk orang. Mana tahu dia bukan sukses sungguh. Dia tak tahu keadaan semasa. Pas buat kita fikir pula. Rohefa ni memang mana? Nak yubai bakar. Hak ni dia kata pembangunan dalam semai Rathamanun tahun 60 ni masa dibakar. Bakar nak mana gibet tu. Rohefa lahir di Budi sebab tu dia yubai bakar. Pas boleh ada kata air situ tak ada dah. Air kurang dah. Air punah, lepas tu dia kena tambah air. Saya wikrok lah ni. Wikrok. Kenyataan dia tak jadi lagi sebab kokai tak jadi lagi dah. Kian pinai tu untuk nak air wikrok rongan-rongan baik ni. Hai doa kata nak buat benih, nak buat gapo menane, gapo saja saat ni tu. Lepas tu dia kena kum boleh. Cara kum, dia kena make air boleh konkret. Buat kian mula-mula, buat apa boleh simen tepi, nak sewi air serah tu baik. Dia kena kum boleh. Sebab tahu-tahu kan marah air kering dah. Akhirnya katop juga rongan. Rongan pam di Nongcik. Dia buat air baik mana? Dia kali sungai luah, dia sekat air. Air banyak situ. Tengok air bawah, air kering semua. Orang kampung lek bawah. Gikok bakar, gikok takam cam temu kok hanya paruh tu. Air halus sebab air sekat tak pen ni tau. Air tu bom marah, rongan tak puas air sekat dah boleh masuk semua. Ada orang duk tengok apa tu, belakang apa tu air hitam tu benar apa. Ni nak kata fikiran pembangunan kan patana dalam semai ni dia ada orang milik tak apa orang boleh hasil sungguh. Bukan orang tempat kita. Tu. Betul. Jadi dah lebih kurang lagi masa suk terik suk dah 5 minit lagi. Terik suk tu betul dah. Lepas tu saya nak atau saya duk lengah saat ni tu duk lengah banyak lek tanding, banyak lek nabo dah. Lepas tu kita wasa apa lek nesta tak apa, tak ada jadi. Ke ada juga pen patana nak mari-mari kok ning ni. Ke boleh jadi ke tak boleh jadi untuk nak sampai sini. Be ana tu betul. Ya idea hak prayut dia atau 3 เหลี่ยม sedikit dah. พื้นที่นำร่อง3 อำเภอ อำเภอเบตง อำเภอหนองจิก อำเภอสุไหงโกลกนี่เราว่าไอ้ที่ต้นแบบพื้นที่เศรษฐกิจล่ะเศรษฐกิจแบบบ้านซอแบบประยุทธ์tuh di หนองจิกนี่เราว่าอุตสาหกรรมสีเขียวผลผลิตapa ada rongan pam ada pasusat ada talat apa ada nak lembu yang panggil jalan lagi hak jai tu idea itu โครงการปาล์มปอยนี่banyak di Golok niเราว่าการค้าชายแดนdi Golok lepas tu di kawasan ni bukan Betong sajalah kawasan kita ni nak buatการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ lahir pada kapal duk ส่งเสริมโครงการbanyak ni ada buat apa skywalk dah ni โครงการmain belakang ni saya tengok โครงการni buat orang luar main jalan ni tu cara yang untuk jalan lah ni tu idea dia tu lepas tu tengok gapo kenyataan ni saya kata hak cerak ni
Kean balai. Ya. Wak api lah. Tanya tu orang dekat balai tu bayar api sama tak orang tan ni? Dah sama ya. Ha. Lepas tu orang tempat dekat Roh Wefa tu bayar api sama tak? Sama. Ha? Dia sama ya. Sebab apa? Sebab kerongsang Pelangan Asia ni ikut gapo wak api dah. Kean Roh Wefa dia kena masuk tengah dulu. Pas tengah tu kau main jual kita. Oh, jadi yogi pusing dulu. Ya tak ada bagi harkat Ya, lu. mau plan hidup kot ni ya, pak ladu api tu. Tapi dia masuk rambut tengah dulu. Ya, Dia ya, cai masuk ya. Korean. Tu dia pilih meter tu, meter kira sama. Ha. Mana tahu hak ni panhasa ni sebab kalau bahasa itu panharum sungai no, dia tak wakut mari kata kalau balik api kawasan ni, orang kawasan tu boleh pakai api murah. Boleh pakai api free. Kan dia tahu buat bet tu. Ya, ya. Sebab dia boleh masuk tangga tengah. Dia ada klum tunsa kerja dia boleh pakai kamrai situ. Ya. Lepas tu Harong Wefa ni, dak atas nak start, dua tel lah. Ha? Ni tam taluk adalah. Tam taluk, ya. Tam taluk lah. Ya, ya, ya. Apa sia lah? Tak gading, tak gading. Dia betul stay, batu 19 ke 14 tak ingat. Wefa ciwa mua tu. Ya. Ai haduk Wefa tu mai ikut ni. Tu mari dikan. Mana tu hatu ye dah tu. Pai pasanan dah tu. แผนพัฒนากับปya sakut แผนพลังงานชาติlah. Lepas tu ya ada Thamasa Prayut juga tahun 95 tu. Ya sambatan พลังงานวีโรงไฟฟ้ากลุ่มทุนพลังงานni boleh buat โรงไฟฟ้า seluruh negeri Malaysia. Lepas tu kita ni saya ada common tu แผนya 200 megawatt. Benong sore megawatt. 200 megawatt ni satu rongan ni dia boleh buat dengan tak kenaศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี่ 9.9 เลย 9.9 maknanya bila puluh 20 T dalam nayobah Prayut dak buat tu 20 T mana tahu 1 ampere ni sete dalam haiman kita pas kongkan jalan dah ada puluh belah 14 T sudah dah dalam kita Sudah dah. sudah dah rata taning nago jalan apa daerah pas duk alepan lagi dalam 20 T lagi tak sudah lagi pas duk alai kabutkan cari tanah cari tempat kecek kira tempat teh ni kongkan pelangan semua. Okey baca. Ha. Deh. Hak ni terik suk dah ni. Seminit dah hampa tak bedok tak lekat dah. Terik suk dah minit aja. Seminit. Kita tanya sekarang ni duk jalan dah lepas pasanah ni tu dah. Hak ni projek besar tu. Ya. Roh Wefa kena 200 juta. Kan macam-macam. Ya. Lagi kita tak nasib kita ke mana star sini. Kita tak keren dah. Ya. Kita ni banyak tak ada dah masuk kosong. Ya. Tapi ru kita nak lahir juga keren di Kelong Pinang tu. Dia tukar nama ya Batu Rabanam. Kita wasa tanya khabar di situ lagi. Kita wasa kata ada saudara kita sungguh kedak. Ya. Situ tu. Dengan idea orang nak buat orang situ tu susah lah ke mana. Kata hani habsa kali. Lepas tu tadi apa saya nak kecek hak kau sendiri atau kau sendiri gapo kita nak buat. Okey. Dengan kada es masuk ada lagu ni. Ya. Okey. Dah lebih kurang tu aja dah. Oh jadi banyak ada lekat le hati dia. Wasa nak tahu lagi tentang apa tenang ni. Dah. Oh cak ceng. Tak ceng tak. Tapi dah walau bagaimana pun kita kata masalah apa tenang kita ni. Dah kalau kita tengok sekaligus dah dalam panggil tak alasih satu-satu perkara nak buat saat ni tu ada alasih daripada kerajaan. Tapi dalam alasih saat ni tu jangan hanya kita ambil telinga buat putus. Kerana kita kena ambil pemikiran dia alasih saat ni tu sebenarnya nyata ke tak dengan alasih yang ada buat saat ni tu. Seperti mana kalau saya faham dah dalam alasih yo nak ladung air untuk rakyat-rakyat buat benih buat gapo. Tapi bo mari halusi dengan becoh dok ayat ni tu bukan ni. Nampak kau ano ni? Sebenarnya ya ada join syiat dah di antara rongan-rongan saat ni tu dengan kian saat ni tu. Katanya kian mung ni satu, kian mung tak boleh kering. Kalau kian mung kering, rongan kocoh. Kalau rongan kocoh selerak tabak. Tapi alas saya kata nak wi tane padi tane po. Orang nak panen tadi, orang nak tane padi dia hari ni kenyataan tane tak padi deh. Nak tane banyak tak padi dengan apa bang itu dengan rabu dengan gapo deh. Apa tanah sikit nak jual jadi bang itu tak klik mudah. Lebih kurang bermaksud atau ai kenyataan ai saat ni tu
bukan untuk rakyat ni. Tapi sebenarnya untuk baca ayat Tuhan itu, yo mek penting daripada pen-pen hak yo dok tu dah. Bukan mek suara rakyat dak untuk nak menentu ayat saat ni tu. Dan lebih kurang. Makanya saya seterusnya pergi daripada Tok Nebeh dan hampa dok tak lekat dah kacik bibir nak oyak. Sebab saya Fatihah saat ni tu baca ayat atau pen tenang jatuh moh yo. Hampa dok tak lekat dah napa. Deh tak apa. Lu tu kita masa ke Tok Nebeh pula. Deh Tok Nebeh ni saya atas tajuknya masalah ke kaya dah lelau tu embe. Dah le hak kaya lelau dah witan embe sebut soso ketek ada apa jenis lelau tu ai ke kembung ada apa jenis witan embe sebut soso tadi. Patu harga yo apa kok sekilo dah. Lebih kurang bunyi lah sekali ni bunyi atau boleh ada kau le ke kau gapo tu embe dah. Bunyi atau temu ke tuko sama sang alu 20. Boleh hadir dak tu embe halal lauk tu. KKB anu halal ke kaya Saya seterusnya serah pada Tok Nebeh untuk rau yang kedua ke kaya di dalam lauk rumah kita tani. Ya, terima kasih. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada FC juga laki-laki anu. Alhamdulillah, hormat saya kepada ahli para pemimpin orang-orang kampung Nesta. Bunyi kat saya duk baca situ saat ni ada comrong para pemimpin orang Nesta. Boleh jadi ramah, nak boleh jadi satu ma'ah hijrah saat ni tu. Ya. Kena caput tangan dengan para pemimpin tok-tok. Ni orang panggil baris saya depan bagi rakyat seluruh bumi ya. Bukan Nesta saja dah. Lepas tu kawasan lain saat ni tu boleh ambil contoh Nesta. Boleh ambil. Boleh ambil contoh Nesta, persatuan para tok-tok para pemimpin kita ni duk baris saya depan untuk nak gerak-gerak masyarakat. Yo. Maka saya tak lupa juga salam hormat dan juga salam terima kasih kepada mereka. Kemudian salam kasih saya buat kepada rakyat orang-orang Nesta, tak kira pemuda, tak kira pemudi, tak kira kakak, tak kira ibu-ibu, tak kira ayah-ayah, tak kira semua meliputi dalam acara Ma'ah Hijrah Nesta pada tahun ni. Begitu hebatnya sangat. Bagi saya ni kalau boleh tabik saya nak tabik. Mungkin sama tak nak buat satu-satu acara seperti ni. Yo. Kemudian ayah ibu, minta maaf dulu terutama saya ni orang patah. Kemudian suara ni terlalu bekeng, orang tak ada bekeng kali. Bodok patah ni, orang kok patah ni you nak kecek kasar, rasai. Sebab apa weh? Sebab orang kok patah saat ni tu you nak lawe dengan air laut kecek. Angin air laut mau suara air laut pun legai. Kalau kita kecek macam bisik orang Nesta ni tak dengar? Tak dengar. Tak boleh pergi apa? Tak boleh cerita lah. Jadi tu orang kok patah ni nak kecek rasai sikit. Tapi hati tak rasai kali. Manis-manis belaka insya-Allah. Lalu tu saya minta maaf tabik terutama dulu. Takut bahasanya terlalu kasar. Dah. Kemudian soalan daripada Koli kita. Koli dah panggil dah? Ya, Koli. Orang dia panggil Koli. Ya. Kekayaan alih terkhususnya kepada di kawasan Patah. Ya. Kawasan Patah ni saya bila lah dah. Meja di perbatasan di Malaysia, di Nago, sehingga ke perbatasan di 3-4 ampere. Kawasan ni saat ni tu godio benar ada gapo katik weh. Kemudian hasil di situ saat ni tu berapa kau? Ya. Kemudian di situ saat ni tu pego siapa katik? Ya. Ada gapo di kawasan tu? Karena apa boleh jadi demo yak saat ni? Pari besar kereta lori. Ludah 10. Bahang dah demo tu. Bukan hak sungguh ni lah. Pada masa dulu saya tak tahu. Tapi kalau orang duk boleh laning, saya boleh nampak dengan mata diri saya sendiri ni. Kisi sofa ni besar pari lagi be. Besar pari lagi? Kisi sofa hak duduk ni. Besar pari lagi. Orang duk boleh duk tah pari kat ni tu. Kalau duk rapak-rapak ke 5 orang ada be.
Duk tah pari. Oh. Duk tah pari, duk 5 orang. Boleh lagi pari besar. Saya nampak yang mata sendiri. Pahlaning tu kalau besar meja ni tak ada kecek. Besar meja ni tak ada kecek. Basic ya Ya, tu dah. basic. Lepas tu ke kayu ale khususnya di Patah. Yo. Saya minta maaf tak boleh nak lapar kata dalam air laut saat ni tu ada gapo ngatik. Oh. Tapi demo kira di orang panggil Teluk Taning Yo. di Tatip Ria Taning. Boleh pego orang Taning tak berak. Situ saja. Kalau putus hasil lebok hak putus benda nak waktu turun bawah hari ke. Iyalah. Kalau ada Tatip Ria tu saat ni ada kuala khusus di Sungai Taning saja ya. Kuala Taning saja orang 3 wilayah ni tak ke berak. Boleh makan sutong, boleh makan udang biasa. Boleh makan. Tak berak. Walau sepanjang tahun tak akan berak. Sebab apa? Yo. Muh kita di hari ni di situ bukan pero muh kita saja boleh kali. Di situ ada rongan wak ikan sadeng hatta aku letak nu. Ya. Kemudian hatta seluruh negeri rongan ikan sadeng. Di situ. Atau sepanjang tahun 12 bulan rumah kita ikan situ tak akan suhu. Tak mutu. Tak akan mutu. Sebab apa? Ya ada asal, ya ada usul, ya ada alasan dia, ya ada asasilah dia. Yo. Kalau kita nak makan sutong, ayah-ayah ibu-ibu. Kalau nak makan sutong, kena giduk di patah di maikan. Setak di maikan sehingga kesuk dinarik. Celah tu banyak kali. Sutong. Sutong hak banyak sekali. Bukan pelang tak ada juga. Tapi celah tu hak banyak kali. Sebab apa? Sebab sutong ni dia nak makan plankton. Gapo bekno pen. Plankton ni benda ibu binatang juga tapi tak nampak dengan mata kita. Ya halus. Ya halus kena pakai wang kejai. Geno boleh plankton banyak di kawasan tu. Sebab di kawasan tu saat ni tu ada Bukit Buddha. Yo. Di kawasan tu saat ni tu ada bukit buah. Ada kerajaan kuala buah baru ni dah kita kata. Di kawasan bira-bira kawasan tu saat ni tu meliputi satu lagi di Kedal Lubang ada bukit Selindung Bayu. Yo. Benda ni saat ni dah, benda plankton saat ni tu yo mari daripada bukit. Lewati air turun daripada air sungai tujung kepada laut. Kalau kita nak makan sutong, kita hidup di kawasan Teluk Taning, sutong situ kurang, bukan tak ada, kurang. Sebab apa? Air bukit yo jauh dengan kolok lorong air. Di situ. Maka saya ada pergi research satu buah satu lagi hak kaya ale nanti saya nak royak khusus sutong saja. Khusus saya nak kecek sutong saja, kemudian saya nak kecek nabo saja ya. Nabo kapung saya saja, tak ada mu 5 dengan mu 2. Saya tak sik kecek di gege, saya tak sik kecek di tasu. Kalau campur ya banyak. Saya nak akik contoh khusus di kampung saya saja, kemudian saya nampak dengan mata lendai saya sendiri. Anak hari saya dah boleh jumpa. Di kampung Nabo ada 100 te perahu. Ada lebih pada ni. Saya celia saja di Nabo saja tu 100 buah perahu. 100 buah perahu. Mari kali dengan 5 kilo satu perahu. Saya nak 5 kilo ya. Tapi orang kampung duk boleh 20 kilo, 30 kilo. Tahun ni 120 kilo. Orang boleh satu titik tahun ni. Semalagi. Sutong saja. Tak si kecek haike, tak si kecek hakete, tak si kecek hude. Sutong saja be. Tapi saya celia bodoh-bodoh ambil rendah su. 100 buah perahu 5 kilo. Kapun apa ada perahu 100 buah perahu. Saya nak celia 1 buah perahu 5 kilo. Setiap perahu. Jadi mari kun dengan 100 boleh 500 kilo. Sekali tu baik. Sehari. Sekali tu baik. Sehari. 500
500 kilo sehari. Hak ni saya celia hak bawah su. Patut tubik sutong tu bukan atau benda lain tak leh tu. Bukan benda lain tak leh. Tapi terkecak sutong je. Kecek ha sutong saja. Oh, tu kaya. Mati no ikhlas jumlah duit boleh apa kok sehari. Oh, nak lain lah. 500 kilo Yo. sehari. Kemudian 500 kilo mari kali dengan 180 kop. Sekilo. Yo. Nonok boleh serak 90,000 kop sehari. 90,000 kau. Sehari. Ngen sepat masuk duit luar mari masuk khusus sutong saja masuk dalam kapur nabo saja. Yo. Tak ada bilik kedal lubang, tak ada bilik tasu, tak bilik narik semua tu. Yo. Khusus kapur nabo saja 90,000 kop sehari. Sehari. Sehari 90,000 kop. Kemudian saya nak mari kun sebulan orang kampung boleh tubik ke laut khusus nyanak sutong saya celia 20 hari. 20 hari mari kali dengan 90,000 kop. Yo. Boleh 1,800,000 kop. Saya celia sebulan. Duit sepat masuk badale kampung nabo. Khususnya sutong saja, tak ada bilik ikan, tak ada bilik hudai, tak ada bilik keteh. Yo. Kalau bilik tu banyak lagi. Tak ada tempat tok duit. Oh. Tetapi bodohnya saya tu, Ini. orang kampung, orang duduk patah, kalau kita kira saya duduk riset, duduk tengok kamu, orang duduk di Jepun. Jepun ni jom juga. Halau. Kan perembung ni. Orang Jepun hok kaya su kebanyak ke nak duduk acip yo acip perembung. Tapi rumah saya, bukan rumah saya, rumah tanding kita saat ni tu, orang perambung saat ni tu nak pero keluarga tak leh lagi. Nodok tak leh. Kena tubik kerja luar. Yo tak ada soklon dengan Karen hak kita boleh saat ni dah. Kemudian dia tak ada soklon dengan kita kena bayarnya terlalu banyak. Sesungguhnya seperti api saat ni je banyak. Yo. Gaberkah krom chip kita saat ni tu terlalu tomok yo pasi wek saat ni tu terlalu tomok kita kena bayar kepada kerajaan. Sebab hotel negara saat ni tu yo banyak. Contoh bekno tak ada ni. Ya tak badai di hari ni kita boleh sungguh banyak. Yo. Tapi jangan lupa, bukan apa saja. Nesta sendiri pun dah seluruh bumi tanding saat itu. Duit masuk dengan duit tubik, kebanyak ke duit tubik. Terlalu banyak daripada duit masuk. Yo. Lalu tu, apabila dia jadi gini, sedikit seperti ni, Yo. sama dia karek hantam orang mau kita, kena tekep benar. Yo. 200 kok di hari ni, 200 kok. Karek hantam 300 kok dah bala ni, apa kok? 300 kok. Tak berapa orang, dia boleh 300 kok. Iyalah. Kadang-kadang rumah saya ni orang belah bilih saja ke. 50 kok seguni. Pas guni saat ni tu bukan sehari sudah 2 hari 50 kok 2 hari. Boleh seguni? Seguni, belah bilih saja. 2 hari 50 kau. 2 hari 50 kok. Kalau orang gagah sikit tu bolehlah seguni sehari tu 50 kok sehari. Kata orang kerja situ nak makan sutong pun tak leh. Tak leh. Nak banyak kata dia tak ada banlan. Yo. Sesungguhnya kerajaan ni dia kena banlan daripada rakyat boleh duit, kemudian kena tubik saat ni. Ka cronchip semua saat ni tu dia terlalu tomok dengan pasi wet sebab negara kita ni ada apa? Ada hutan banyak. Tengok dah masuk ke soco baru ni ya. Yo. Kayak pedan, butai luar negara saat ni bank negara, bank dunia baru ni. Berapa kau? Untuk nak bagi kepada orang kampung. Lalu tu, noyak kata, kita ada kaya tahu mana pun tapi sistem manajemen negara, sistem hatu negara saat ni tu ia selegok tak abak. Kita boleh 1,000 sehari pun kita nak duduk tak boleh. Banyak dah kalau tunggu 1,000 sehari. Kita nak duduk tak boleh. Tapi kalau sawadikan hengrak saat ni tu yo wi kepada kita banyak. Sempat dengan kita bayar pasi saat ni tu kita boleh duduk. Kita boleh hantar anak, kita boleh hantar anak wisawak ngaji kot tu kot ni. Boleh sangatlah. Tak ada payah po. Kemudian saya nak kecek setuh sikit lagi. Yo. Di kawasan tanding kita tepat hak orang kawasan lain deki.
Kawasan tani kita di kawasan lain deki tak, iaitu pula, ada satu pula di kawasan laut teh kita ni. Ya ada nama pula kalau bakok panggil Con Hin Sen Lan. Con Hin Sen Lan. Batu juta-juta. Batu juta-juta. Lepas tu batu tu tak tahu dak besar ke apa. Batu tu kalau kita dengan pentah ni ke, saya rasa pun besar pentah ni. Ia tak ada besar kali. Kalau kita tengok pun orang panggil besar belakang. Besar belakang lembu. Dengar-dengar ikat tukar saat ni? Oh, saya ikat tukar lagi pun. Besar. Nak ya tu. Orang nak pergi duduk tah tu saat ni tu nak pera nak hidup tah tu saat ni nak hidup tak boleh. Yo timbul mari sikit yo. Ya. Lepas tu duduk tah tu papakan saja yo. Untuk menjadi perahu napak. Kalau kita nak pergi duduk camping tah tu minta maaf nak duduk tak boleh. Kadang-kadang dengan pentah ni besar pentah lagi pada pula. Yo nama pula situ Pulau Losin. Pulau Losin situ negara siye kerajaan kita ni. Haduk mimpin kita tu, ya tok nama situ Con Hin Sen Lan. Geno boleh jadi Con Hin Sen Lan. Yo. Batu tu mahal ke guana. Bukan boleh mari ambil wak palak mata cicing mahal jual kan tak. Batu tak mahal kali. Apa? Batu saat ni tu nak mari ambil wak gapo roh? Wak pakai ye, wak po tak leh ya. Ya semah po gitu gini tak ada kali. Batu sendiri tak mahal kali. Tapi hak mahalnya kekayaan di bawah bumi. Dalam laut tu. Dalam laut. Sebab ya ada kopi pak situ. Kerajaan SY boleh tarik tanah lagi kepada tak silap saya 50 kilo tak silap. Dah. Heret di Pulau Losin tu, heret di saat ni tu nak di perbatasan Malaysia. Heret di Pulau Losin. Ya. Berheret di Pulau Losin, saya tak ingat dah, tapi tak silap saya tu lebih kurang 50 kilo. Kalau saya salah, kamu sini minta maaf. Ya. Tapi heret di Pulau Losin di perbatasan Malaysia saat ni tu, situ boleh dikayu sebab di situ ada lagu gas. Batu juta saat ni tu. Batu juta saat ni tu bukan mari daripada batu, tapi mari daripada gas hak duduk dalam tanah. Duduk dalam laut. Pakai no ya tok pak gas Dah. Sebab boleh jadi mahal situ sebab gas bawah tanah. Yo. Ayah ibu-ibu. Pas gas bawah tanah saat ni tu ya ada Joint Development Area tak silap saya. Tempat situ tempat kerjasama sebab Malaysia ya nak buat sendiri pun tak boleh. Kita sendiri pun nak buat sendiri pun tak boleh. Ya sebab perbatasan. Ya nak kena pakai situ saat ni tu ya kena pakai jarak luas. Maka dia ya jadi ket sedikit ket Patna Ruam. Ket Patna Ruam di situ tu antara Malaysia dengan rumah kita. Lepas tu bagi persen 50%. Malaysia 50%. Rumah kita 50%. Hak kita duk kata di mana lagu minyak ya naik. Bukan lagu minyak, ya lagu gas. Ya. Ya situ banyak gas. Hak duk jadi kopi pak. Orang cenok duk belarak dulu ke. Tokat Thai Malay. Cenok bukan belarak. Hak ni dah lama dulu tu cenok duk belarak dah. Tokat Thai Malay ni dia duk belarak sebab apa? Mek di situ saat ni tu gi naik di cenok. Okey, tak embeh. Lalu tu nak masuk ke tak embeh tak leh kira ni. Nak break tak lekat dah ni. Lalu tu saya ambil awak break sini di antara di Pulau Losin saat ni tu tepat bagi orang secara panggil tu tepat cut ruam saat ni tu Tomula situ tadi tak embeh nak pergi tak leh dah ni. Nak pergi tak leh minta maaf tak embeh. Tak embeh terik lu situ sikit. Terik lu siap-siap pe lu. Round yang dua round yang dua tak leh pergi dah. Kena tukar tak leh pergi dah. Situ tadi start prop halo dah. Lebih kurang jadi masalah kekayaan atau embeh dan panak-panaknya masalah rumah kita ni tak embeh katanya di antara semua saat ni dok orang tani tak embeh dah. Sara hidup daripada laut tani saat ni tu walaupun hak atas kereta bocor nak atas tak leh ataupun putus jalan orang tani tak akan putus makan ni laut.
Tu kayonyo. Tak kecek harga lagi ni. Tagi. Tak apa yang KPK. Yang sabar. Yang ada KPK. Kau. Dan yang dua tak sampai. Deh, lalu tu dengan sereka-rekanya saya juga akelota kepada pemateri yang tiga iaitu Abang Ali kaite tetengeha panggil tu kepa tengok ataupun di antara kerajaan saat ni tu ada bahawa kerajaan tengok di rumah kita balik deh. Kalau tak kena bekno maka Abang Ali betul situ kalau dah lagi deh. Di antara kerajaan tengok rumah kita ni di tani ni baik tak kira tani, tak kira jalan, tak kira nesta. Di tempat rumah kita ni tempat bang tempat sesak. Tempat sesak. Tempat sesak saat ni tu harusnya kena buat pembangunan kecek mudah-mudah kok kena mari patena banyak ke rumah kita. Kerana rumah kita ni tempat sesak. Sebaliknya dengan TMB atau rumah kita kaya. Biar di antara tengah-tengah ni. Sesak sungguh ke ada gapo wak jadi sesak ke kena panggil atau kena tipu atau sesak ke biar deh. Saya kelota pada Abang Ali. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya Wan Ali Wan Ahmad alhamdulillah salam hormat kepada orang Nesta yang bersejarah kita adalah kawasan di sini adalah kawasan Hulurme. Ya. Jadi alhamdulillah saat ni saya duduk dengar Tok Nebe diri tu, lepas tu saat ni soalan lo tam lagi dah. Ya. Kenapa kita hari ni duduk dalam wilayah hok sangat sesak sekali dalam negeri Sia. Ya. ประเทศไทยมี77จังหวัดนะเราเป็น10จังหวัดรังท้ายที่มี GDP per capita นะอยู่ในยะลาดีสุดนะ kita Yala duk nombor 7. Biar duk nombor 1 tu teruk. Dah. 7 ni hengok sikit. Dah. Lepas tu Taning. Ya. Hok teruk suknya Nago. Dia panggil tu kita kena buat paham kata 1. Ya. Alat untuk nak ukur kata kita sesak adalah kalau ukur dengan GDP, ya betul. Dengan sebab lepas perang dunia yang kedua kesimpulan kalau kita nak halusi kita makan kafe. Saya boleh kecek banyak. Kalau kita nak faham GDP lepas perang dunia yang kedua, syarat-syarat untuk nak ukur negeri maju tak maju bawah bank dunia World Bank. Ya kena pakai GDP. GDP ni adalah satu ukuran. Mari mana? Satu, การบริโภคของเอกชน การบริโภคเอกชนนี่ cara kita beli hari ni keadaan dalam nak dalam 3 wilayah dalam petani kita kalau kita kecek betul-betul banyak orang jual pada orang beli. Sungguh ke tak sungguh? Kita tanya. Yo, sungguh. Hanguk belaka. Hari ni banyak orang nak jual pada orang nak beli. Satu, what we ตัวเลขตัวแรกในการกำหนด GDP ของkita nak ayat kata rakyat hari ni tak ada duit. Jadi bila? Mula jadi dah lepas COVID-19 keadaan miskin dalam tempat kita kos hari kos teruk. Kos hari kos teruk. Ya. Lepas tu hari ni hak kita ada duit hari ni sebab apa? Ya. Sebab kita ada keset. Kalau jalan ekonomi, hok duk pipeng wilayah jalan hari ni, hok rakyat duk boleh duit ala kocek hengo sikit, bukan banyak. Adalah getah dengan dia. Hari ni getah. Boleh hadir banyak orang muda duk dengar adik-adik hari ni dah. Kita tahu kedok kata serah getah kita hari ni. Jatuh setahang dalam tempat teh jalan kita hujan 8 bulan. Marah 4 bulan tu. Kita boleh setahang serah apa kau? Saya nak tolong royak wi. Hak ni kamu hak koyoto. Mak ที่สุดในสถิติ hak dalam jalan jalan dah kita boleh 18,000
Serah. Sebulan. Setahang. Setahang. Oh, nak hidup kok batar apa? Dengar lu. Dah. Lepas tu dia celia topi, celia duk di, dah. Sebab dia mau kita, dia kok can, dia kok cumpon. Yo. Harga naik 1.8, 1.2. Kalau mari tu rian je lah, han 2 semua. Perok han 2. Demo 1.8 kita 90. Yo. Demo 1.20 kita 90. Tanya sikit. Orang Cina makan kulit ke makan isi? Kita duk jual dia mana hari ni? Cina. Kita duk jual getah mana? Cina. Wah dia hari ni kita makan gapo? Makan kulit. Isi. Hai boh. Makan kulit boh. Makan isi. Tapi kenapa hari ni kita tak boleh menentu perkara? Tugas dia. Kecap betul-betul tugas kerajaan. หน้าที่ของรัฐในการบริหารจัดการนโยบายเชิงพาณิชย์เกษตรอยู่ตรงไหนแก้มาแล้ว12ปียังไม่สำเร็จผลข้ออ้างต่างๆนานาข้ออ้างที่คลาสสิกที่สุดในการบริหารจัดการนโยบายทางเศรษฐกิจในพื้นที่คือเหตุการณ์ความไม่สงบและความมั่นคงเนี่ยคำพูดปิดท้ายในการแถลงนโยบายว่าทำไมที่นี่เศรษฐกิจไม่ดีคือนาโปซินิงekonomi rusak dengan sebab faktor konflik. Bagi pandangan saya, konflik adalah satu faktor hak 25% saja. Bagi saya, bukan semua hak demo tak boleh buat. Hari ni, ngamar tak? Di sini bukan pergi supaya Afgan. Deh, hak bong supaya Gaza tanpa kita nak cari makan tak boleh. Deh, demo numpu juruh juga, kira-kira juga, timai rasa juga. Tapi hasrat hak tu harun dengar dah boleh kaja anu tintok lekatikan semua nak rodeng. Rodeng lepas ni, rodeng molek. Rodeng lepas ni kena ada agenda masyarakat dan rakyat duk dalam isi rodeng. Hak ni saya besar. Dah. Okey dua pihak kalau duk dengar saya teh. Dah. Wawi klik saat ni, yo. Kita raidah celia dalam wilayah jalan duk di 7,000 kau sebulan. 7,000 บาท ต่อเดือน แล้วก็ตู้ GDP นี่ยอมค่าเฉลี่ยซุโมรายได้ซุโมดูวิหอกดada dalam bank masuk tubik duk dalam kocek. Orang jalan ada 7,000, orang tanding ada 9,000. Orang Nago teruk kali, hok nyanyo kali wilayah Nago adalah 4,900 sebulan. Masuk kocek. Masuk kocek. 7,000 sebulan siapa dok 300 kok sehari? Tak siapa.ค่าแรงขั้นต่ำเป็นแค่นโยบายแต่โครงสร้างทางเศรษฐกิจโยtak ada เครื่องจักร untuk nak pusing wi orang sini ada kekuatan. Per capita เนาะยะโตยิ่งตัวเลข kita ยิ่งต่ำบ่งบอกถึงประชากรที่นี่ไม่มีศักยภาพในการผลิตฐานเศรษฐกิจของ kita. รัฐพยายามโทษผ่านนโยบายที่รัฐทำมานั่นแหละ saya huno kelek sikit pada sejarah orang Hulurme orang Nesta kita. Fak kita ni boleh jadi tok nenek kita. Tak usah tok nenek ayah kita. Tok ceritaโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ Nesta เคยเป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาโครงการเศรษฐกิจขนาดใหญ่ Kita tahu tak? Mana dia tahu tak bunda mana tahu? Tak tahu tak salah. Sebab orang tua kita boleh hadir lupa nak cerita. Adalah ปี 2519 Tekoh ทางการเมือง kita duk belagak hok mahkamah sopannya sekali dalam tempat tanding kita Chumnum Masjid Kelang Patani 2519 Tekoh tu ada orang kena berdiri di Sepahan Kota Tekoh tu Koromo Tekoh tu ผ่านการอนุมัติในการทำสัมปทานโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ adalah เขื่อนบางลางเขื่อนบางลางคือโครงการพัฒนาขนาดใหญ่มากๆ Tekoh tu rakyat reti apa tak kau tu? Geno saya boleh cerita. Dengan sebab mula orang tua saya adalah krumak. Krumak คือครูข้าราชการที่เคยได้รับเหรียญคุณพ่อดีเด่น
Dengan apa? Dengan Raja Puluh. Yo. Deh. Bahasa Melayu dah sebab bahasa lewang tak boleh dah. Kerumak tekah tu mek dah kena tok meja depan kolah, depan rumah.การร้องเรียนเรื่องการเวียงคืนที่ดิน kita tahu dak kata หลังทำประตูกั้นน้ำเขื่อนบางลางพื้นที่ประมาณในการทำกินของพี่น้องประชาชนไร่กิโลบวตู้50,000 ไร่ ข้อมูลที่มีการบันทึกแต่ปีเวียนคืนแค่ 38,000 ไร่หายไปไหน 12,000 ไร่ การเวียนคืนตอนนั้นมีผู้ที่ได้รับผลกระทบคือ 1,100 ครอบครัวhok kena pindah hok kena beralih kalau kita banding mudah-mudah satu keluarga 1,100 keluarga hok kena pindah kalau kita banding sepertinya nak supaya 1 ตำบลอยู่tuต้องโยกย้ายและเกิดการเวียนคืนอยู่tuเราเคยรู้บ้างไหมว่ามันมีผลกระทบเพราะเสียงร้องเสียงที่Fok kita tak sapa boleh jadi tekah tu Facebook tak ada. Fok kita tak tahu kata orang kampung tu, orang kampung Jok เวียนคืน sudah เป็นเงินคุ้มหรือไม่คุ้ม orang kampung Jok tu ครึ่งหนึ่งบอกว่าไม่คุ้ม sebab kena pindah, kena halih pada kampung yang dikasihi nak tukar dengan โครงการขนาดใหญ่ รัฐอ้างtekah tu kata KFP ni Tok Raja mari untuk nak buat เขื่อน nak ke ปัญหาso 2 3 pak tekah tu orang kita mengaji banyak ke sikit kerumak sore je orang ngaji tekah tu gamar tak yo wa we kerumak kena gi gue นายศาลมนูนิตยาtu สวมสิทธิ์ในการเวียนคืนที่ดิน kita tahu kena tak menu nitya umur hok pagar luas-luas hok duk depan so contoh kalau Putra Mile tu มนูนิตยาก็สวมสิทธิ์ในการเวียนคืนบางปลอมแปลงเอกสารกูแวปลอดัวตริฟ้องศาลปกครองกันกว่าที่เอาแกกระปงเยอะงานเอาแกบ้านโตตู่ครูมะขึ้นศาลจนไม่มีเวลาสอนดัลเลสโกลini sejarah Geno saya no ni kecik aku tua mati dah dah jariah bagi jauh tak ada apa saya gimne kue oh anak keruma jakso ke tua ya ni saya ni deh tapi lepas dia ni jakso saya pula lah saya kena bukti dah deh nak ayat kata tekah tu orang kita susahป้าtanya sikit การมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ซุปเปอร์เขื่อนบางลางini kita tahu ke dak kata กำลังการผลิตไฟฟ้าเหาะเขื่อนบางลางini laba pokok duit boleh nyokno kita tahu tak sedekah kena kita tak tahu tanah tok nenek kita duduk dalam tu ke lepas tu เวียนคืนเสร็จแล้วดอกยาบุเกสิ่งที่เราต้องมีสิทธิ์ในการตั้งคำถามภายใต้สิทธิชุมชนตามกฎหมายที่kitaต้องถามคือกฟผบริหารจัดการรายได้อย่างไรรายได้ต่อปีเฉลี่ยเด้นับตั้งแต่ทายกุเตข้อมูลเด้sebab hari ini KFP ก็ไม่ได้โชว์แยกข้อมูลว่าสามารถผลิตได้เท่าไหร่แต่พี่เอารายได้ไปสวมdenganเขื่อนเชี่ยวหลานแต่พี่ทายแยกตามกำลังการผลิตก็เขื่อนบางลางสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณแบบอนุรักษ์นิยมคือผลิตแบบเบาๆเด้82 เมกะวัตต์รายได้เฉลี่ยต่อปีดูดิ 1,200 ล้านหักค่าใช้จ่ายสุทธิแล้วดูที่ประมาณ400 ถึง 500 ล้านกำไรตรงนี้ไปไหนnak ayat kata kita sesak kita nak ayat kata kita sesak Nesta saja ปีหนึ่ง kita มี per capita ผ่านการผลิตไฟฟ้าของกฟผแล้วทำไมรายได้สุทธิของกฟผถึงไม่ลงบัญชีท้องถิ่นตามเทศบาลเขื่อนบางลางชายไม่ได้เรียกร้องว่าคณกีจ่ายเขื่อนให้เขื่อนบางลางนะไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในงานนายกเขื่อนแต่ปีท้องถิ่นต้องได้ประโยชน์ไหมเยอะนะเยอะถ้ามันจะขนาดนี้500 juta setahun duk mana orang Nesta susah กองทุนกฟผทำกองทุนรอบเขื่อนตำบลละ 200,000 200,000 ลบไปNak ayat kata apa hari ni? Saya kata hari ni
กระบวนการมีปัญหา Rang mula-mula saya nak pergi pehebek ni. Dah, untuk masuk pun tak ada dah. Oh, Saya boleh kalau lagi, kecek boleh hari lagi ni sikit. saya gerai bukan apa? Boleh gerai gitu ya, ada apa dah. Saya nak kecek gini kata hari ni kita duk umah ada umah negeri Sia. Kalau banding siapa umah tu kita ada umah 3 lapis. Yo. 80% umah dah kita gambar dah umah 3 lapis dah. Umah 4 segi 3 lapis. Iyalah. Umah lapis saya mula-mula 80% จำนวนประมาณเด้ประมาณ50 ล้านคน50 ล้านคนต้องแออัดในชั้นล่างคนอดุlapis saya bawah เยอะ ที่ดินทำกินtak adaเศรษฐกิจไม่ดีเด้หน้าที่ของคน 80% คือทำตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่รัฐบอกให้ทำรัฐบอกให้ใช้รัฐบอกให้หายใจหรือไม่หายใจtugas kita mula-mula negeri Sia. Nah, lapis saya yang kedua ada 19%, 19%. Nah, ประมาณ duk dalam 8 juta ke. Nah, dah 8 juta ke. 8 juta ke ni เป็นชนชั้นกลาง Nah, gambar. Yo ketak supaya duk lewat tak? Tak. Hengok sikit. Hengok sikit. Dah. Ni adalah dah orang lap 19% ni kalau kita tengok dalam mukim kita. Dah. Orang kaya hak ada duit taruh le bank lebih sampai 100 juta ada tak? Ada. Ada seorang atau 2 orang. Kalau kita tiap pen persen คนที่มี100 ล้านต่อตำบล orang menego orang bisnes นายกต่อนายกจับพลักก็แล้วเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 0.01% dalam tambun adalah ชนชั้นกลาง แต่ banyak duk kerejuk tua di bakok bakok halus ya tapi jumlah orang ada 12 juta ni ชนชั้นกลาง lepas tu ชนชั้นสูงสุด ada มีแค่ 1% ท็อป 1% ในประเทศนี้เสน่ห์แล้วอย่าดกไปกาตาSenang. Tak kena berubuk dengan piyo. Dah. Hal berhakit hak ngobong. Dah. Saya tanya sikit hari ni. Tugas lekwa waktu undang-undang. Tugas tengah, tugas mereka ni ใช้ประโยชน์จากข้อกฎหมายชนชั้นกลาง Pok lapis saya tengah ni. Yo. Lapis saya sah. Hak atas tu tugas jaga apa? Tugas waktu baik une-une. Ngamaro. Kita nak buat benda hari ni. Kita hari ni kena buat. Kita kena cari. Tapi kod ken hak negeri ni jadi baik ni dah. Hari ni hak joh dok usaha kecek. Hak tok nebel dok usaha kecek. Kita ni orang lapis saya bawah. Nah, ชนชั้นล่าง 80%. Tapi hari ni hak kita duk menuik, hak kita duk kacau tu, hari ni boleh jadi tak? Orang 1% tu. Mari kita garis undang-undang yang ni, mari kita buat undang-undang sama. Okey, boleh. Nak mengetah kita, mengetah molek. Saya nak besar ke? Lagi lah saya ada lagi ke? Boleh lagi. Sampai nak suruh sijak dulu ni. Sijak dulu. Sijak dulu. Cek kira dulu. Dah. Dah. Jadi kita katanya baik bukan abel aja, baik bukan tak abel aja, baik bukan becoh aja. Dan juga saya yakin di atas semua kita yang berada di sini dan juga berada di dalam live, semua orang rasa seperti yang berada di sini. Cuma tahu tak tahu tu ya. Mungkin daripada tiga-tiga ni boleh yang naik itu ada sebab ya tahu jelas-jelas. Mungkin kita ada sini hak tahu wasa nak mungkin di hari ni orang hak tahu apa tak ada tahu apa. Deh begitu mudah-mudahan daripada kita ambil manfaat dari kesempatan ini hak tahu dah kita akan wibi kita tahu lagi. Deh untuk generasi belakang. Nah jadi saya kesimpulan abang Ali sikit. Dari antara nak kesimpulan semua pun perhati tak tek bukan tak balik kecek kita di bahasa Syiah tu kurang sikit dia. Lepas tu saya akan tanya di antara abang Ali dak kecek sana tu bagi kerajaan ya jelas molek. Ya tahu molek.
Kalau you nak ukar masalah, kalau you nak buat kecek kira tengah nak sik kita, betul-betul memang you boleh kecek. Sekiranya you nak ukar. Ngak sebab kita pehetek tak dak tek walaupun nak ukar dah. You lebih lagi boleh nak ukar. Atau saya ukar lagi boleh jadi nak sik kita saat ni tu dah mau tak buat pada apa lah. Habis tu lepas hari ni kita boleh tengok deh. Contohnya musibah telah lepas tahun lalu kalau kita tengok masalah kerajaan di antara rakyat kita ni, kalau kita tengok di antara peduli deh hak tolong orang abah saat ni tu tak lain tak bukan hadok tolong saat ni tu sesama kita ya, bukan kerajaan kelapa dak ali. Dan begitu daripada seterusnya kita akan kena kecek lah, kita akan kena khabar bukan hanya do semata hidup dak. Dan begitu bagi saya kesimpulan habis li dah lebih kurang. Makanya seterus dah kita akan lotar lagi dah 5 minit sore lagi. Dah 5 minit sore lagi. Hari bakal tametah lu dah. Dah baca dah. Ada tametah bi anu puak lalu dah. Lepas 5 minit pup. Tametah lalu dah. Ya silakan baca. Halo. Dengar dah. Beli sebut hakan ni. Saya nak sebut kau ni. Lagi. Ya 5 minit lah. 5 minit. Kita biasa pergi lantaci dah warung kelo tu. Lantaci tu. Ya. Tahu tak atas lantaci tu? Tamu panjang semua tu. Tahu tak panjang. Kita pergi tahu ni lah. Panjang sekarang ni kita tahu. Tahu apa kau panjang pula. Lepas tu ada macam orang kata dalam masa 30 tahun ni lantaci nak katuk. Gino. Katuk di Tanjung Pahang tu. Yang masa 30 tahun ni. Sebab apa? Kita tanya yo. Ya. Kita gambar tali air ni sepuluh royak air. Royak air, tali air ni. Ya. Sana ni, menam ni. Ya. Air. Apabila hidup semua sama dah. Kalau di taman cak ni, hak tu hewan, hidup betul. Tapi apabila kita ambil batu pergi sekat, ambil simen pergi sekat ni, air kotor. Ya. Buat air kotor ni, ya wak rang dan hak air tu, orang hak tolak di lantaci tu. Lama-lama, dia tak deras sepotong ni, dia tak kamu sepuluh ni. Ya. Air kotor, ya dah keren water dah. Keren manglang, keren taning. Air itu lama lah. Air lama wawi pasir duk kamu tu air tak tolak. Air tolak wawi kamu semua. Oh. Dia kata bukit atas bukit Nasta ni sakut di orang di lantaci ni. Orang lampo tu. Dia kata hak tu hewan ni wawi alen dia sakut di mari. Tu. Lepas tu dekat ni nak lahirkan di Kelong Pinang pula. Ya. Tu Kelong Pinang tu. Dia kata hanya wawi dalam alai kada dalam tali air tani siapa lah tu hok punah pula. Berbeza tali air lubang dengan tani. Ada budak sekolah di Pinegi tengok di sasakan di lubang kata kita tengok air, gano air moyo keruh. Gano air di Pinegi tak keruh. Yo. Sebab hal tu takonnya kena sekat di keran dah. Takon ni gapo? Takon ni upai ko ikan lalu. Dalam sungai tu. Dalam sungai tu oleh laut tu. Cuma ikan tu buat takon kena dak. Ikan ada tak ikan apa jenis nak hidup. Ikan kelok di Pinang masa tu mak situ ya tak ada. Ikan kelok. Bukan mai ikan kelok gai. Ikan apa jenis hok gai. Kita duk tengok pocek besar-besar dah. Pocek lalu kelok tu sangat bahaya kali. Ya. Kelok kali air lalu tu. Kita tampak semua dah. Hutan apa ada pohon kayu apa upuk kose. Hok tu rumah ikan. Hok ni bahaya sama ada kan. Tu. Lepas tu dengan masa sebut ni dah, saya nak kecek lagi. Kata kita dalam tali air taning ni. Kita tahu tak katakan dalam dunia ni ada 1 kilo. 14 Mina 1 kilo. Ya. Ada kebunkan petan ken. Kan ken. Sebab hak ken dalam redap lok ni, diaข้อสรุปตรงกันdah. ภารกิจโลกหลังจากนี้คือการรื้อเขื่อน tahun 67 dalam Europe 200 tek เขื่อนkena รื้อ Kenapa enggak? Kenapa enggak รื้อ เขื่อนเล็กเขื่อนใหญ่ semua campur. No. Sebab jatah benar hak molek sup benar tu hewan. Tadi air baik dia tu. Oh, paham kita ni baru duk nak buat. Dia mau nak bunga dah. Kita nak buat. Ada tak tu buat. ขื่อนbalai 50 tahun dah. Nak apa masa ya tu? Ya. Kita kena kira dah tempat teh. Lepas tu kau cenderung kita ni, kita anak orang muda ni, orang hidup ni, kita tak ada dah masa yuk kan ke supaya balik royak dah. Kita kena kau suyuk rekan supaya dunia juga. Ya. Kena campur tangan kita. Lepas tu bukan kata nak re ni, ya re mudah-mudah tak. Kena cari orang ความรู้ cari ทรัพยากรมนุษย์ orang ความรู้ banyak. Ya. Kita kena ลงทุน ทรัพยากรมนุษย์ untuk gaji han ni. Kan Europe tak boleh. Bo Europe tak boleh gapo tukar. ธรรมชาติจะเคลื่อนมาอีก
Bawa plankton takon oleh air tak nak sekat. Kita tak takon nak kena sekat oleh air. Tu wak wi kat dan kacuk jo banyak tu. Hidup sekat sini. Kita nampak 4 kilo dah. Pak naik molek. Oh ya molek ya luas sepuluh laut. Tapi hak bahaya ya. Takon duduk bawah tu. Takon tu duduk sak somak pai kat dan kacuk wak wi dunia ke panas. Wi lok keluar tu. Sebab apa kita kena wi takon ni lai kat usul thama chat. Saiน้ำ plate back dia. Wi น้ำ khot kia tu hak cara แก้ปัญหาไอ้บอสสุแก้ตัวโอเคบอสได้จะเล่าว่าเคลื่อนปีเนี่ยบุกแก้ไอ้หุ่นเจียมแกไอ้ตาบุกแก้ทั้งวันนี่เยอะนะมันว่าเคลื่อนปีเนี่ยอะไรเสียอยู่ป้าบอสก็พิเคยกับปอคนชนบทต้องเสียสละให้คนเมืองแค่ตัวยันเราต้องปกป้องเศรษฐกิจในเมื่อคุณเลือกไปอยู่ที่ต่ำเองเยอะก็ต้องรับผิดชอบก็ต้องจัดการเปลี่ยนวิถีชีวิตกี่โอเควิกปีเนี่ยโอเคแต่ละต้นนั้นต้องเสียสละเยอะละถ้าเสียสละก็ไม่คุ้มค่าuntuk punah apa hidup orang tu. Kalau wak keun atas langit tu. Suka hujan boleh. Tu. Lepas saya tahu orang kita tali air tadi kita nak hipong cari ilmu wak orang bijak tukar tali air kita tu. Yo. Buat sumak supaya lot liat juga saya nama ni. Lot liat tiap tu supaya apa kaiman tu ada lot liat kita wak apa seletik tu deh. Sebab hidup sumak itu kita tak lepas darah jalan lagi, air lagi wak hidup hak tu hewan tu hidup baik dia. Betul. Menek lagi. Menek lagi jejak wisuk lu dah. Gapo bla-bla seke. Saya thappayakor siwat lom anu orang muda tani kecek hani belaka. Saya kata lepas weti ni bukan kata nak kata pemuda banyak star, orang banyak star. Gapo suk dah gerak siwat lom bukan. Lepas ni penting saya ikut pergi kecek di kampung mana, saya kata kita kena bangun satu orang muda ataupun boh misi, boh parakit orang muda, kecek kira hak alam kita sungguh. Hak alam kena ada orang yang ada ilmu, ada cara nak buat fikiran nak buat nyobai. Besar kau nyobai thongtin han ini. Dia kata hak alam kita kasih alam kita pun bukan. Tapi nak buat ya hidup dengan kita, buat kemajuan kita, hidup kita kau maju lagi. Hak tu kena ada kopok orang kecek kira ambil tepat. Lepas tu kita hipong jaringan kita semua wak we di kosen masalah apa. Sebab saya kecek dah cuma mula-mula kata sebab Rahmanun Nebullah ni wak we kuasa ayat kokure. Dia kata sapayakon, air sungai bukit tanah semua ni jadi kerja bukan orang tempat teh. Kita kena pakai lahir jaringan untuk ubah fikiran ni. Dia kata air sungai bukit udara adalah hak kita. Okey. Orang muda tani. Wassalam. Terima kasih. Betul. Tengok duk naik kalau tengok ni. Kena hubung pula besok kali lagi. Tengok duk naik. Tak apa. Okey. Ya tak apa dah. Ya. Jadi masalah hak kekayaan Allah lagi. Lepas tu duk di tengah hak kekayaan Allah di hari ni tu, kita masih kaya kekayaan Allah kita hari ni tu ya di beano, bese mano. Duk bagi bese mano. Lebih kurang 5 minit ya tak apa. Okey. Mai tai dah. Sampai tai. Mai tai kompak dah ni. Jadi ayah-ayah ibu-ibu minta maaf kalau nak kecek hak kekayaan Allah khusus patah elak gitu saja ni kita nak kecek tah petah dengan masa sikap begitu sikapnya dia nak kecek tak cukup. Payah. Nak kecek tak cukup. Tapi insya-Allah kita boleh share lagi mari. Sama dia insya-Allah akelah hidup kecek-kecek nak wilayah perubahan. Okey kecek sedap mulut. Orang pakai hampa. Kalau kecek sedap mulut tak ada perubahan. Ya hampa. Jelas tak beh. Okey. Ayah-ayah, ibu-ibu, orang-orang nesta ahli pemimpin semua. Kita kena ingat dan juga kita kena tahu sejarah negara Sia. Boleh bailang tak apa bedang lagi. Boleh bailang oleh sahabat Europe. Khususnya kan perembung negeri Sia. Boleh bailang dah. Pada tahun 2490 Raja Asia setak pada tahun tu rang kutmai tetehap laut saat ni kan orang panggil kan perembung seri. Bukan perembung seri saat ni tu. Kan perembung seri saat ni tu wakwi rea panik rumah kita ni semakin banyak. Belum ada tu saat ni tu rea panik tak ada banyak. Rea panik ni perahu kokok. Hak duduk perahu besar di Teluk Tani. Perahu kokok tak ikut Teluk Tani, Kedalube dan juga Nago. Edoh masa tu saat ni tu negeri Sia ia perekat.
cai porobo kampremung seri. Yo. Pio ada modal besar, orang kampung ada modal kecil, bawa perahu kolek leh. Kamar dia rakyat gaperah Ada duit. naitun. Mhm. Hak ada rak duit besar boleh buat perahu besar, kamar dia boleh kokok seenak-enak dia. Kamar dia sehingga ke perahu gaperah? Apa kecil? Bukan perahu kecil. Apa? Buka halah saat ni tu boleh kokok. Saya nak ambil contoh kerana pomoh kita ada budu. Dulu sebelum tahun ni, rumah saya, deh, orang kampung kita buka ikan bilis. Budu ni kebanyakan orang buat dengan ikan bilis. Dulu ikan bilis yo naik darat. Orang kampung saat ni tu ada perahu besar 4-5 ni buah rumah. Kena nak naik perahu tu saat ni tu kena 20 orang naik ke atas. 20 orang pakai kokok ikan bilis buat naik darat. Boleh ikan bilis, boleh ikan segala ikan bagi setiap bahagian orang. Sudah bagi dah. Orang hak tak tubik laut. Yo. Jiran tetangga. Boleh ambil ikan tu lagi. Wi kepada jiran tetangga. Wak makan sendiri ada dah. Wak jual ada dah. Wak bagi kepada saudara kita tetangga ada dah. Ikan lebih lagi. Lalu tu ikan hak lebih tak ni tu nak buat gapo dia benar weh. Yo. Lalu tu yang mikir satu cara untuk nak prerup ataupun kan tenom ahan pada zaman dulu tu buat budu. Yo. Ambil ikan bubuh dalam kerek. Ambil garis taning mari bubuh. Setahun. Budu hak itu makan ni setahun guna masa ya. Nak boleh makan. Setahun baru tu be air budu boleh kita makan sehingga ke gini. Nak goyak kata kayanya ikan rumah kita tu tak tahu nak kita tahu mana dah buat budu kita makan gini tu. Itu hasasilah yo. Yo. Kamar dia di hari ni bila tu be porobo kampremung seri. Di negeri Sian ni tu wakwi rumah saya nak iga ikan bilih saat ni tu di patah tak ada dah. Neno. Orang kapun apa dan juga sekitar saat ni tu Yo. nak iga ikan sebanyak seperti dulu tak leh. Nak wak gapara saat ni budu. Kena beli di sepan pelatan ni. Kena beli ikan. Orang ada tepi patah dah. Yo. Orang nampak duk patah dah. Bukan mek air lah, bukan mek ikan depan patah rumah diri tu. Kena pergi mek di sepan pelatan ni. Mek ikan sepan pelatan ni mari buat budu di nabo di gapo kawasan saat ni tu di tak kira kedal lubai tak kira narik sehingga ke di naros diri pun kena gimik ikan di sepampla. Sebab gapo? Edoh masa tu Tara Taning lahir pada tahun 2514. Edoh masa tu Tara tu baik. Di Taning kemudian di Nago. Edoh masa tu juga tahun 2549. Yo. Edoh masa kerajaan sia waktu baik kot mai kampremung seri. Bo kampremung seri tu yo jijak rakyat. Rakyat nak atau alat tak ada, alat canggih tak ada untuk nak pergi lawe. Yo. Kemudian perahu besar saat ni tu pergi kokok anak-anak ikan lek luar saat ni tu. Kemudian anak ikan tak lagi darat lah. Bawa tak pergi darat, rakyat saat ni tu akan susah. Lepas tu, edah masa ni juga tu lahir ke apa kuala banyak-banyak. Sebab ke apa? Untuk nak orang rap perahu besar. Yo. Bawa untuk nak orang rap perahu besar, mari cok dalam kuala, paksa ya kena buat kuala luah. Buat kuala luah saat ni tu nak perahu tak pek tu bek mari boleh. Ya kena buat cek tipak long nam. Kerang dalam laut. Tak sewi ke apa? Tak sewi kuala laut saat ni tu katuk dengan air. Katuk dengan pasir. Ya kena sekat. Beli. Bo ya sekat. Air laut rumah kita kena pergi. Mejak belah lek Malaysia sehingga naik ke bakok ke tahun ke. Air laut rumah kita PA ya bek ni. Gi ke depan 2 jakah, hundur belakang sejakah. Gi ke depan 2 jakah, hundur belakang sejakah. Yo. Kita tengok pasir ikut mall kita dengan pasir ikut letas nu ke. Ya laik letas nu. Yalah dah. Ya ayo. Pasir ikut mall kita ni jijak je tak lekat punggung. Tapi pasir ikut tas nu ke, ya lekat punggung ya sebab ya laik. Lalu tu apabila kita kerajaan ya gi sekat
Ceti Pak Rong Nam, tok sewi kualo kena katuk. Deh, untuk tok pek saat ni tu, naik tung saat ni tu boleh cok kau dalam kualo, dia kena sekak. Bo sekak, kajo sekak kualo saat ni tu. Yo. Untuk wi pun payuk kepada pihak terpihak. Yalah. Wak wi kan kasok cai fang je banyak. Kalau kita pergi Patah Lube, Melayu raya kita pergi Patah Lube, banyak orang pasir Patah Lube tu. Deh, kita mari tengok sebelah Patah Lube saat ni tu. Belah lek kapuk tah saat ni tu. Kena makan tanah sampai ke orang kapuk kena hijrah pindah. Sebab gapo? Sebab cekti Pak Rong Nam saat ni sekak untuk noi perahu topek masuk duk dalai. Yo. Orang kapuk susah itu. Okey, dak be. Sutai. Ada menek ni deh. Hak ni tamai tai sungguh dak be. Mai tai. Daripada kekaya tu ember duk oyak sikit hingga ke siapa kita dengar saat ni tu wasopong kita ni ada orang kaya roh. Tapi kenyataan tak ember kekaya alih ini lagu mana, bahasa mana, semenek tak ember. Tak ember wak guna. Okey, mai tai konfek ni dah. Yo. Jadi, bagi saya ni, kau bagi khusus bagi saya. Yo. Kalau kita nak buat pembangun ni, raja okey ada hak kita pilih. Kita pilih naik jadi di kongres bakok tu. Jadi wakil rakyat kita saat itu pergi kecek hak kita. Kemudian di situ pusat bakok mikir ikut kita untuk bina masyarakat kita. Kemudian yang mikir dengan data-data boleh tak tahu data celah mana tahulah. Ikan sini ada ikan boleh makan, ya tak ikan tak boleh pakai. Jadi kamu ya bit bio bet tu. Kemudian saya nak mengkutuk kerajaan duk bakok saat ni tu duk merintah kami di sini. Kalau nak buat pembangun ni, haraplah kelik mari tengok rakyat kemudian apa buat pembangun ni rakyat kena boleh hasil banyak su. Jangan orang berpihak boleh hasil le. Yo. Apabila berpihak boleh hasil le, rakyat mengketepikan, hari itulah akan binasa. Apabila binasa rakyat, ia lahirlah pemberontak ke. Ya begitu. Ya orang nak tak leh. Nak wi di sini ame, kena merintah, kena bui kuasa di kami di sini tu boleh cuncun capkan tu bahasa Sia kata. Yo. Situ saja. Wassalamualaikum. Yo, terima kasih kepada Tok Ember. Dah jadi jelas. Jadi tak payah li bukan tak payah Tok Ember gak bukan atau tak say kepada pembina kepada maju tapi daripada kemajuan daripada pembina saat ni tu dah kena ukur, kena tanya ataupun kena cek katanya orang tepat tak asal saat ni tu kalau lebih baik ke kau terau. Deh, sekiranya nak main merintah di Tok Ember Nabah ni boleh ke cek kira Tok Ember lu kata tepat tenok be ano. Misal kata deh, lebih kurang join deh. Jadi seterusnya saya dah letak pada Bekli bagi yang terakhir daripada Bekli duk ayat sikit saat ni masyaallah tempat kita gini. Akhir sekalinya kita ramai-ramai baik tua muda nak sek ayat tani ni kena ambil sikap be ano. Selepas Remik masa ni gigi lagi. Yo, terima kasih. Dah. Ilmu enak dah. Ada. Okey, dah. Untuk bagi saya nak mengata dan saling mengisilah. Ini mari pada pandangan saya, hok saya duk tengok evolusi dah ke dalam konflik dah. Bukan kata 21 tahun, tapi kalau kita tengok lama-lamanya kita gini. Saya nak wibane gini. Kenapa Singapura negeri tu kecil supaya kita ya. Tak ada pahau getah sepahang buk. Tak ada miok gas selik buk. Tapi boleh netu harga getah mau kita. Sebab apa? Adik-adik kakak semua. Sebab apa Satu, kita tak soalan. Brunei Darussalam kekayaan mereka sangat banyak. Dah, dengan miok, dengan gas. Tapi kedaulatan ia penuh, ia boleh netu go miok dan go gas ia saja sampai rakyat ia tak tahu kata nak free harga apa dah lah ni. Ngaji free. Lah ni dah. Tolong nyawa gini. Dah Brunei Darussalam. Kita hari ni. Dah yang ketiga lepas pada Aceh Darussalam. Kita lagu mana nak sek kita hari ni? Bagi saya duk di 3 faktor besar hak kita tak boleh menentu.
Hari ni dah joy area dengan Malaysia di Nabor ni. Dah nayuk-nayuk Nabor kho kha phat luang. Dah 1% bagi hodok bagi dengan Malaysia 50 bagi pelok 1%อยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าล้าน dah 1,000 juta we masuk bocor ke atau bagi turun nayuk 1,000 juta pak hok sungguh lepas bagi dah อยู่ที่ประมาณ 120,000 ล้านต่อปี เขื่อนบางลางสันนี่ว่าพอฮอเนสตาเยอะ500 ล้านรายได้ทุเรียนยางพารากิโตแต่โดดีdah 140,000 ล้าน capo dengan jumlah rakyat kita 2 juta 100 ni gamuk no KJN no rakyat kita sesok lagi masalah duk mana okey masalah duk di KJN 25%. Masalah duk di konflik 25%. 50% lagi duk di faktor kedalaman. Hak saya nak ngatanya Singapura dan Brunei dia bo ada ke subore tak supo. Brunei ada kekayaan alam dan subur alam. Tapi Singapura tak ada gapo ni. Tapi dia boleh jadi gasi ekonomi nombor 12. Dah, เป็นพี่ใหญ่ทางเศรษฐกิจอันดับ 12 ของโลก Singapura. Sumber Singapura tu gapo? Sumber Singapura lepas dia boleh kemerdekaan, dia susung pendidikan dia dengan sangat bermaruah. Bukan sangat cidik ni. Kama. Klik pada kita hari ni, jikalau kita boleh netu kekayaan alam sebucu mana pun, kalau kita boleh menetu, tetapi kalau sumber manusia kita tak sihat, tak sah fikir dan nilai untuk kita nak mengatasi sumber alam dan kekayaan alam kita. 50% kita adalah faktor kita diri hari ni. Kakak hari ni soal bagi saya boh dalam tempat tem nesta hulurme kita ada tadika setiap tadika kita ada kolah ekachon son sasana ตั้งแต่ Gano Gese สุสปะคัมภีร์ hari ni ถึงเวลาหรือยัง hari ni blueprint road map ทางการศึกษาของkitaจะวางไว้ว่าวันนี้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเราจะไม่แยกกันสอนไม่แยกกันดูแล tapi เราจะสร้างหลักสูตรบูรณาการเพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้ากำลังของkita ไฟฟ้ากำลังเพื่อที่จะดูแลเขื่อนบางลางในอนาคตอย่างไร kita จะสร้างคุณหมอพยาบาลฮอดเล็กโซเชียลดุกาโตโบโมเนสตาตอกมอเล็กเบนุงตอกมอเล็กgini kenapa hari ni pendidik kita tak boleh buat bomo lagi ada lagi naik pet habis kalau pondok kalau pencengah kalau kampi dah kenapa hari niผู้บริหารbuat apa ถึงเวลาฮอkita kena mau แผนพัฒนา blueprint พิมพ์เขียวนี่ kita kena pakai masa 25 tahun supaya แผนฮอประยุกต์ว่าkita tu lah ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีประยุทธ์ถามเราสักครั้งไหมไม่ถามผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงต้องกล้าหาญมาทำ blueprint ของพื้นที่เพื่อnetu untuk pendidikan kita sebab apa saya kecil hakallah saya terima kasih pada orang tua dulu gerbek untuk tok tanah wakaf yang di sekolah ingat tujuan mereka tak akan hilang hak saya nak siapa untuk marwah itu saya dorong padaผู้บริหาร semua pecahlah hak tak support tu mai kecek hak support tu siapa mata hari ni untuk hulur men netu nak sek melalui tulis belakang kita diri dengan pendidikan barisan pemimpin pula kita kena buat gapo hari ni projek serangan kemajuan hak nak masuk mari kalau bila ada การประชาพิจารณ์หรือประชามติหรือรับฟังข้อคิดเห็น dengar ข้อมูลให้รอบด้าน jangan gimmick deh skop dua tak pada dengan maruah ingat nak netu kekayaan sore ke nak netu maruah kekayaan kita ramai-ramai Islam dorong wigi jemaah kalau jadi pemimpin hak jemaah pilih dah
Ya. Amanah itu sangat berat. Nak jadi sangat. Kalau saya kata, Iyalah. nak jadi dah, jadi molek. Ya. Yang tiga, persatuan pemudi dan pemuda kita. Siapa masa hak kita hipone kita, Ya. hak dok buat kita buat terus. Tapi hari ni kita kena tengok sumber alam dalam kampung kita masing-masing. Kata tara mana hari ni. Contohnya hari ni. Ya. Tebing tinggi, mana wakil tebing tinggi. Okey, seorang dua ada. Hari ni cara tebing tinggi, kering sebab apa? Kering sebab gajah air ke? Bukan. Kering dengan sebab kita lupa ilmu dusung dulu, hak orang tua dulu. Habis kita tebih hutan, latar kita kering, cara kering. Kita kena ingat, kata hari ni kita nak netu cara bekno. Kita kena panggil ulama mai sorak. Boleh hadir tak? Kawasan latar, kalau milik dia, okey. Nak tanah dia, tanah lagi. Tapi kena klik jadi dusun hutan mula. Untuk nak bagi air. Ya. Kenapa bajik tanah rutuh? Tebing tinggi tanah rutuh. Mecah air carok kering. Semua kering. Pemuda dan pemudi kita. Ya. Kita nak kasih carok, nak kasih bekno hari ni. Saya pergi main air sungai ni. Tani dah. Kita main buah ketok. Posta dia mau pegang vung. Pegang apa? Pegang sapoh turun le sungai. 50% mari pada fok kita diri juga. Kena. Jangan kata kerajaan mata. Ya, ya, ya. Sampai masa hok satu pemuda-pemudi dah. Kita janji tiap-tiap satu ahad. Pemuda semua kutip sapoh. Tanah pangkayu tepi carok. Kecek dengan orang kampung, 2 mek tepi carok. Okey, tanah ayah, tak ada apa. Tanah mah, tak ada apa. Tapi lepas ini kita nak tanah pangkayu hutan untuk jaga ai klik mai mula. Bom marah balah ha. Bubuk ai nak jeruh tak ada. Lepas tu kita belata buat apa? Kita juga. Saya tak ada nak balas dengan orang tanah dia. Ya. Tapi kita nak ambil ilmu Cantaburi, Jumpon, mari buat pada Supon Nesta sebab tanah Nesta bumi sah kita tinggi 45 ongsa, tanah dok baik ni. Kita pakai ilmu semua. Kita kena klik pemikiran dusung. Hak orang Melayu yang bermawah kita dulu untuk nak jaga bukit. Kalau kita ada bukit, air mata turun carok, air turun carok, turun sungai. Turun sungai, orang taning boleh hidup tak? Orang taning boleh hidup. Ini ikatan maruah dan ikatan bangsa kita. Hak tu kita kena ingat. Sampai hari ni orang muda, 15 tahun pen nak jadi lagu mana? Tengok buat kita hari ni. Dah. Hak itulah bagi saya pesan ni pada semua sikit banyak kalau setuh bagi pemberian Allah saya minta maaf. Barisan pemimpin-pemimpin dah. Dah. Saya pun minta maaf pada pemuda-pemudi, saya pun minta maaf. Dengan jujur ikhlas saya tak saya mengata jaksa hak kita dok lemah pada anak cucu kita. Ya. Sampai masuk untuk kita akadkan maruah kita, saya semua faktor dalam masyarakat kena ada. Sumber manusia kita kena ada. Keberanian boleh dah. Ya. Jangan duk nusuk berani kita dalam sajak hak adik marang, adik tarikan naik sajak. Oh tu isi sedap tu. Waktu duk lewat. Yeah. Ada dah. Kita kena bukti dengan proses kesatuan. Kecek satu mudah. Allah. Tapi proses kesatuan kita tu, kita kena jong Allah untuk kita nak benar masa depan. Kita kena gerbang, kita kena letih, kita kena serabut. InsyaAllah mujahadah untuk kita ni lah. Nak akan akad maruah bangsa kita. Jadi maruah yang cerminan kepada bangsa lain. Kalau kecek nak save Palestin hari ni, beras ni sutai kita nak hantar tak boleh. Malu tak malu dengan tanah subur kita ni. Bagi saya. Tapi saya kata hari ni proses kedalaman kita lah ikat teh. Hari ni sejarah kita akan kena akik mula. Abai-abai waduh usaha nak buat sejarah hurumai kita untuk apa? Untuk nak jadi hangsa ekor perahu kita tak sesat pada wawasan kemajuan masa depan.
sejarah hulurme kita akan ikat semula dan bangkit inovasi orang tua dulu untuk maju ke depan dengan tak sesak dengan syariah Islam. Yo. Bagi saya qadar ni dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan alhamdulillah pada kita kecek kira tengah anak sek kita pada pagi ni dan sampai tengah hari ni. Dan lebih kurang dan begitu juga dalam hari ni dan bukan hanya masa kita saat ni tu. Dan supaya biar lihat ni tu kita agak atau saya yakin atau semua sudut mana-mana baik satu way pemuda, baik satu way tok-email, baik satu way ratuk-ratuk di hari ni sudah comel dah, sudah baik dah, sudah molek dah. Tapi dengan masa ni daripada baik masing-masing, molek masing-masing tu kita hundur-hundur sejakah seperti mana balik kecekan itu kita pakak mai kecek kira untuk baik we di satu saja pada arah kita. Dan begitu akhirnya daripada saya kongsi awal tadi di antara orang Palestin dengan orang Taning saat ni tu yang mana lebih nyanyo keadaan di hari ni. Kalau saya jawab katanya orang Palestin lah lebih nyanyo daripada orang Taning. Tapi bagi dia saya saat ni tu dia kata bukan, dia kata bagi dia saat ni tu orang Taning lebih nyanyo daripada Palestin. Kerana apa? Kerana kita klik main dasar kepada kita mula sebagai orang agama Islam saat itu pasti wajib kena etika ataunya kena mati. Apabila kena mati tu ya katanya kita orang Taning lebih nyanyo daripada orang Palestin. Kerana apa? Kerana orang Palestin nampaknya nyanyo kena dibunuh, kena digapo, akhir sekalinya nya mati dengan menegak oleh agamanya, tepat nantinya nanti iaitu syurga. Tapi kita ni orang seni Palestin nampak susah, nampak seni nampak gapo orang Taning. Tapi kenyataan tepat paling nyanyo sekali. Lepas daripada mati kita ni apa nak jawab? Itu yang kata nyanyo lebih daripada orang Palestin lagi kita nanti. Bagi saya sekadar saja di antara pertiga ni sama kali saya Pak. Kalau ada salah silap, mohon maaf banyak. Mudah-mudahan jadi manfaat atas bicara atas kecek itu menjadi akan perubahan menjadi apa? Negeri cemerlang sekadar saja wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.